Cerita malam ni pasal seorang anak muda. Namanya Boy Remy. Sejak kecil, hidupnya memang tak ada apa. Rumah sempit, ayah garang, mak pula asyik sakit. Tapi dia dah janji dengan diri sendiri, satu hari nanti, dia akan kaya. Dia sanggup buat apa saja untuk capai kemewahan tu. Inilah cerita seram malam ni. Boy Remy memang tengah terdesak sangat masa tu. Hidup dia macam dah jatuh ke lubang. Baru je dia kena ban dari GrabFood sebab kurang ajar dengan pelanggan. Duit makin sikit, bil makin banyak. Dia rasa macam tak ada jalan keluar. Sampailah satu hari, Amir, geng lepak dia, si kaki main nombor, cerita pasal seorang bomoh lama. Katanya, bomoh ni boleh tolong orang jadi kaya raya. Mula-mula Boy Remy tak percaya. Tapi bila Amir asyik cerita pasal bomoh tu boleh buat duit datang melimpah ruah, Boy Remy jadi tertarik. Dia sanggup cuba apa saja. Jadi, satu malam, dia ikut Amir ke rumah bomoh lama tu. Duduk bersila berhadapan lilin yang malap. Bomoh tu, dengan mata terpejam rapat, nafas dia berat semacam. Dia genggam tangan Boy Remy. Kau nak rezeki, nak hidup mewah, nak semua yang kau impikan. Bomoh itu berhenti seketika. Matanya terbuka sedikit, merenung tajam ke arah Boy Remy. Ada harga. Bila sampai masanya, darah isteri kau akan jadi bayarannya. Itu perjanjiannya. Boy Remy terdiam. Wajahnya berubah pucat. Dalam hati dia cuba gelak. Mustahil. Benda karut. Tapi, dia memang desperate sangat masa tu. Dia angguk. Satu anggukan yang akan menghantui dia selamanya. Lepas perjanjian tu, hidup Boy Remy naik mendadak. Mula-mula dapat kerja bagus. Lepas tu, kereta mewah. Gaji melambung tinggi. Semua jalan lancar. Macam ada tangan ghaib yang tolong. Dan dia kenal Farah. Farah lain sangat dari Boy Remy. Lembut, sabar, jururawat. Dialah yang jaga mak Boy Remy sampai akhir hayat. Mereka kahwin. Tinggal rumah sewa kat bawah, blok 109 dekat Bukit Merah. Farah yang masak, jaga rumah, urus semua. Boy Remy, dia mula sibuk dengan urusan dia. Tiap malam, Boy Remy main 4D. Toto. Peliknya, dia asyik menang. Nombor dia naik mencanak-canak. Hal lepas, Farah pernah tegur, "Abang, semua ni tak pelik ke? Kita macam terlalu senang sekarang. Macam tak masuk akal." Tapi Boy Remy cakap, "Rezeki akulah ni. Bukan sebab dia ke, bomoh ke. Semua ni sebab aku usaha. Aku pandai cari jalan." Dia gelak, riak. Farah mengandung. Tapi Boy Remy makin jauh. Dia keluar malam, makan luar, layan perempuan. Sampai satu hari, dia kenal Sofia melalui Instagram. Sofia ni kerja cashier kat SPC. Boy Remy memang mengatal dengan Sofia. Hantar direct message yang bukan-bukan. Sofia ni pun jenis melayan. Satu hari, Boy Remy offer nak hantar Sofia balik dari kerja. Dalam kereta, mereka berborak. Sofia tanya, "You dulu mat rempit ke?" Suka sangat cakap-cakap kotor ke IG, minta gambar macam-macam. Boy Remy senyum confident, kening terangkat. "Tu dulu, sekarang I dah make it. Tapi adalah perangai mat rempit sikit yang buat you suka." Sofia ketawa manja. I tak kisah pun. Asalkan you boleh buat I happy, kan?" Lepas beberapa bulan, Farah melahirkan anak, seorang perempuan. Tapi Boy Remy jarang balik. Malam-malam, dia off phone. Tak jawab call. Farah tunggu. Mata merah. Badan lemah. Dia susut. Makin susut. Kadang baby menangis. Tapi Farah diam. Macam kosong. Jiwa dia dah mati. Satu malam, Farah call. Banyak kali. Telefon Boy Remy bergegar tak henti. Akhirnya, dia pick up. Suara Farah slow, sayu. "Abang, saya penat. Saya takut. Saya rasa macam nak mati. Macam ada benda kacau saya." Boy Remy marah. Suara dia melengking. "Kalau nak mampus, mampuslah. Jangan buat drama, boleh tak? Tak ada masa nak layan." Klik. Dia letak phone. Hati Boy Remy langsung tak terkesan. Esoknya, Boy Remy dapat panggilan telefon dari polis. Mereka maklumkan Farah sudah meninggal dunia. Depression, kata doktor. Tak cukup tidur, tak makan, tertekan. Orang cakap baby dia survive, tapi trauma.
Trauma teruk. Boy Remy tak pergi hospital dan tak settlekan mayat bini dia. Dia tengah holiday dengan Sofia, ketawa-ketawa. Balik rumah, kosong. Bilik berbau susu basi. Tilam masih ada kesan darah. Tapi bukan darah biasa. Bau hanyir dia lain macam. Baby, tak ada. Dah dibawa keluarga Farah. Hilang dari hidup dia. Boy Remy duduk atas sofa, diameter. Cuba lupakan. Tiba-tiba, TV on sendiri. Skrin berlampu biru. Dia off. Sekejap lepas tu, bunyi, bukan ketukan. Bunyi bayi dan perempuan menangis dari bilik bayi. Dia buka pintu. Kosong. Tapi bau. Bau bangkai. Bau darah bersalin. Bau yang menusuk hidung, lekat di tekak. Malam lepas tu, dia tidur. Lena. Tiba-tiba, bilik jadi sejuk beku. Sejuk mencucuk tulang. Badan Boy Remy kaku. Tak boleh gerak. Macam ada beban berat hempap dada. Dia nampak dari hujung bilik satu bayang jalan pelan-pelan. Perempuan. Rambut panjang mengurai. Baju putih kusam. Baju hospital. Suara perlahan menyusup. Macam angin lalu tingkap yang pecah. Kenapa awak tinggalkan saya? Bila masa yang saya paling perlukan awak. Tergamak awak. Awak janji nak jaga saya, nak jaga anak kita. Tapi awak mana? Awak tinggalkan kami berdua. Boy Remy nak jerit, tapi tekak dia perit. Suara tak keluar. Lidah keluh. Lampu bilik kelip-kelip dan padam. Gelap pekat. Hari-hari lepas tu, hidup Boy Remy makin teruk, makin parah. Dia dengar tangisan baby dari store. Tangisan yang sama setiap malam. Tangisan yang memilukan. Dia jumpa susu botol dalam peti sejuk. Penuh. Padahal dia dah buang jauh-jauh. Bau susu basi itu melekat. Tiap kali dia cakap dengan Sofia, suara perempuan ketawa kecil. Dalam phone, ketawa mengejek. Satu hari, Sofia datang rumah Boy Remy. Mereka dah plan nak Netflix and chill. Masa Sofia masuk bilik air nak mandi, dia dengar bunyi air mencurah. Tapi bukan dari shower. Bunyi air macam melimpah ruah, datang dari dalam cermin. Sofia pandang cermin, nampak bayangan perempuan rambut panjang, basah kuyup, merenung dia dari dalam cermin. Muka pucat, mata hitam. Sofia menjerit. Boy Remy yang dengar jeritan tu terus lari ke bilik air. Dia nampak Sofia dah terjelupuk pengsan. Mata dia melilau, pandang cermin. Dan dia nampak bayang perempuan tu. Dalam cermin, matanya merah berdarah dengan riak marah dan dendam menunjuk tepat ke arahnya. Boy Remy terus angkat Sofia yang pengsan dan lari keluar rumah. Tak pakai selipar. Pecut macam orang gila. Dia cuba cari tempat bomoh lama tu. Sampai di sana, rumah bomoh tu dah terbakar. Tinggal abu. Bomoh tu pun mati dalam kebakaran tu. Tiada siapa yang tahu kenapa rumah tu terbakar. Tapi Boy Remy tahu. Boy Remy berdiri di tepi jalan, sorang-sorang. Dia jerit macam orang gila. Aku dah bayar lah. Aku dah bayar. Kau nak apa lagi? Kemudian, suara dia berubah. Penuh putus asa. Okey. Aku tak nak ni lagi. Kau ambil balik. Ambil balik harta ni semua. Ambil balik. Tapi tak ada jawapan. Hanya angin malam yang meniup. Lepas tu, dia cuba lupa. Cuba lari. Pindah rumah jauh-jauh. Tapi benda tu ikut. Tiap kali dia buka shower, bunyi tangisan. Tangisan yang sama. Tiap malam suara Farah berbisik dalam telinga. Rezeki kau, semua ni sebab aku. Sebab darah aku. Suara tu melekat, takkan hilang. Suatu malam, Boy Remy tak tahan lagi. Dia dengar suara Farah ketawa. Ketawa sinis. Dari setiap sudut bilik, dia nampak bayangan Farah. Kali ini berdiri betul-betul di hadapan tingkap biliknya. Tangannya menghulur, memanggil dia. Boy Remy meracau. Dia buka tingkap luas-luas. Tanpa berfikir panjang, dia melompat keluar, terhempas ke tanah. Pada malam yang sama itu juga, tidak jauh dari situ, Sofia pula. Dalam kegelapan malam, di persimpangan jalan, sebuah kereta datang laju. Lampunya terang menyilau. Kereta itu dipandu seorang pemandu mabuk. Sofia tergamam, tak sempat mengelak. Badan Sofia terpelanting jauh. Mati serta-merta di tengah jalan. Kepalanya terpisah dari badan.
terlentang di atas jalan berlumuran darah. Itulah cerita seram malam ni. Kalau korang suka cerita ni, jangan lupa share dengan kawan-kawan ke, saudara mara ke, pakcik-makcik ke. Jangan lupa like dan subscribe to channel ni. Ingat, bila dah buat perjanjian gelap untuk kekayaan dan sanggup korbankan darah orang tersayang, jangan terkejut kalau roh tu datang menuntut semua sampai ke titisan terakhir. Untuk lebih banyak cerita seram, jangan lupa subscribe ya. Kita jumpa lagi dalam cerita yang lain.